hidung korang berdarah. Apa yang patut korang buat? So first step yang korang kena buat adalah jangan panik dulu. And then jangan mendongak. Kalau mendongak, darah yang keluar tu dia boleh masuk ke tekak dan menyebabkan korang susah nak bernafas. Apa yang korang kena buat adalah tunduk sedikit ke hadapan, gunakan dua jari, ibu jari dan juga jari telunjuk, tekan dekat bahagian yang lembut ni, tekan dan tunggu sehingga 10 ke 15 minit. Dan dalam masa sama korang tekan tu, ambil ais ketul, letak dekat tengah-tengah dekat kawasan mata ni, dan juga korang ambil satu ais, letak dalam mulut, kemam dia. Yang penting kita nak hentikan pendarahan tu dulu. Sebab bila berdarah ni, kita tak nak darah tu keluar sentiasa meleleh tanpa henti. Sebab korang boleh pengsan sebab kekurangan darah merah dalam badan. So pastikan korang hentikan darah, dan sekiranya masih tak berhenti juga dengan teknik yang korang buat, terus pergi ke hospital untuk rawatan selanjutnya.